Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 2, soalan 13. So, tajuk dia adalah penyelesaian segitiga. So, dia beritahu kami raja menunjukkan sebuah trapezium ABCD lah. So, AB adalah selari dengan CD lah. Okay. So, soalan A1 tu, dia minta kami cari sudut ABD. Iaitu sudut sini. Okay. So, sini kami guna cos rule. So, 5 square sama dengan 4 square tambah 7 square tolak 2, 4, 7 lagi cos ABD. Okay. So, bermaksud cos sudut ABD sama dengan 5/7. So, bermaksud sudut ABD sama dengan 44.4153 degree. Okay. A2, panjang bagi BC. Okay. Bermaksud dia kami cari ni lah. Sebelum tu, dia beritahu kami AB selari dengan CD kan. So, bermaksud sudut ABD ni adalah sama dengan sudut BDC lah. Ni kamu pun mesti tahu lah. Okay. So, sekarang kami boleh buat dah. So, BC per sin 44.4153. Ayo, saya tulis terlalu rapat. 4153 degree sama dengan 7 per sin 110. Okay. So, bermaksud BC sama dengan 5.2134 cm. B tu. Kali dulu BA dipanjangkan ke A dot lah dengan keadaan AD sama dengan A dot D. Dia minta kami lakarkan trapezium. So, kamu perlu ikutkan dia punya arah BA lah. Dia tulis BA, bukan AB tau. So, bermaksud this one, dia akan extend ke sana lah. Okay. So, bermaksud dia lah kami lukis trapezium ABCD. So, bermaksud dia will become something like this. Something like this lah. Okay. Then like this. And this. And dia lukis macam ni dulu lah. Okay. So, this one saya padam dulu. Then something like this. Okay. B, A dot D, C. C tu saya lakar tak cantik lah. C tu. Sebab soalan dia beri 110, right? So, dia sepatutnya macam ni lah. Dia tak ada tegak ni lah. Okay. Okay. So, dia minta kami cari luas segitiga A ni. Okay. Bermaksud dia nak kami cari luas sini lah. Okay. So, DA sama DA kan. So, bermaksud this one sama dengan ni. So, inilah file lah. Okay. So, yang penting kami nak sudut sini lah. Okay. Macam mana kami nak cari sudut sini? Okay. So, bermaksud kami kembali ke segitiga DAB tu. Okay. Kami kembali sudut ke segitiga DAB tu. Kami cari sudut DAB sini dahulu. Kami cari sudut sini. Lepas tu sini boleh cari lah. Okay. So, sekarang kami guna sin lah. So, sin sudut DAB. Okay. Per 7 sama dengan sin 41.4153 degree per 5. So, sin sudut DAB sama dengan 0 point ni. Okay. So, sudut DAB. Okay, soalan sudah mari. Okay. Sudut DAB ni, dia arah tirus ke atau cakar? Sudut DAB ni ada tirus atau cakar. Sebab sin dia mungkin ada dua jawapan kan. Okay. Lagipun yang 7 cm ni adalah sisi yang paling panjang kan dalam segitiga BAD ni. Okay. So, kamu perlu tahu apabila kamu katakan sini kamu guna cakar lah. Okay. Katakan sini cakar. So, bermaksud sini tirus lah. Betul. Okay. Atau another one, kalau sini tirus, bermaksud sini akan cakar. Betul. Tapi sini tak mungkin cakar lah. Sebab this one is segitiga sama kaki. Dia tak ada dua sudut cakar punya. Okay. So, bermaksud sini sudut DAB ni adalah sudut apa? Adalah sudut cakar. Okay. So, bermaksud this one sudut DAB adalah 101.537 degree. Okay. So, bermaksud sudut A dot AD, bermaksud sudut sini lah. Sudut sini lah. Sama dengan 180. Okay. Tolak okay, tolak 101.537 degree. Okay. So, kamu akan dapat
78.463 degree. Tapi sekarang kami nak sudut ni mah, sebab nanti senang kami kira luas. So maksud sudut A dot DA sama dengan 180, kami tolak dengan 2 ni. Okay. Sebab sudut ni sama dengan sudut ni Okay. So this one will get 23.04 degree. So boleh buat lah. So luas segitiga A dot DA, so sama dengan 1/2 phi square lagi sin 33 point ni. Ya, saya tulis okay 4. So final answer 4.899 cm square.